aku berserah diri. Kepada Engkau jualah tempat aku merendahkan diriku. Murahkan rezeki aku pada malam ini, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah, yang mencari entiti di malam hari ini, ya Allah. Jadikan eksplorasi malam ini eksplorasi yang bermanfaat untuk kami sekeluarga, kami sekalian manusia, kami sesahabat, kami serumpun, kami sebangsa, seagama, senegara dan semacam-macamnya. Jadikan eksplorasi ini eksplorasi yang memberikan kesedaran kepada semua orang, kan, bahawa sahabat-sahabat, saudara mara kita yang berada di Palestin masih lagi menantikan doa-doa kita, yang masih lagi menagihkan doa-doa kita, bantuan-bantuan kita semua. Hati-hati, baik. Tu yang tu nak join hang. Oh, mantap. Macam dah ada mata-mata. Lambat dia punya. Tu. Oi. Hai Peter. 你好吗？Tapak kaki kena tengok tapak kaki sebab basah. Tapak kaki kena tengok sebab basah. Boleh geng bantu taping geng Taping geng. Bantuan taping itu free saja geng. Tak ada bayaran geng. Kan, siapa yang boleh bantu saya, bantu geng. Siapa tak boleh bantu saya, bantu taping je geng. Kita overdose. Hussein. Terkejut aku, Cai. Cai kat belakang. Saya nak sangat adik Ain tu join live saya. Saya nak ajak dia collab. Saya nak ajak dia collab lawan nyanyi dengan saya. Geng, taping geng. Taping tak jalan ni geng. Penat ni geng, menyanyi dah nyanyi lah. Aku dengar. Aku dengar suara macam aku dengar suara macam ada pokok ke weh? Atas pokok aku rasa bunyi ni. Macam bunyi macam tu. Betul. Dia macam bunyi kucing tengah nak marah ataupun binatang yang macam tu tengah nak marah. Macam tu. Kuat weh bunyi dia. Cindai yang mana hendak ku pijak, nari tak tahu liriknya macam mana, siapa yang nyanyi. Tak tahulah, tak nampak lah. Harilah bang. Dekat sini ada kisah baru-baru ni dikatakan ada harimau kumbang dengan anak dia berjalan masuk ke rumah orang dekat area sini kan. So kami memang kalau pesawat dah tak boleh main seorang-seorang kena main berdua bertiga sebab penampakan yang ini bukan explore, yang ni yang nampak ni memang orang nampak. Dia masuk rumah orang, mungkin nak beraya kot. Kan musim-musim raya ni, mungkin mereka nak beraya. Mata nampak tu. Nampak mata.
Oh bukan. Cik rupanya. Bukan mata. Hei! Yang ni real. Assalamualaikum. Hang dengar weh? Atas pokok ni. Tak boleh pakai lampu kecil, kena pakai lampu besar. Mari. Lai. Oi, apa tu? Kan? Dengar kan? Thank you tapping. Lai. Wo ai ni. Lai, wo ai ni. 我们车车玛丽 Lampu kecil ke? 我们车车玛丽啊 我们车车玛丽 Kami nak suara perempuan. Dia bunyi. Dia bunyi macam ni ya. Dia bunyi slow kan? Janganlah nangis. Kau nangis kami takut. Tolong jangan nangis. Hello. Pontianak ke apa weh? Langsui kan? Nak raya ke? Baju raya tak beli lagi ke? Jelas suara. Dia bunyi. Macam ni. Memang dekat. Dekat ni. Tu. Dia nak kawan. Thank you tap. Dia nak diorang raya tu. Nak diorang raya tu. Betul. Butut. Dia nak kuih raya. Itu crunchy stick tu dia mau. Dia mau makan itu crunchy stick. Itu dia kata crunchy stick tu banyak silap. Banyak silap sampai makan sakit lili. Tak perlulah duduk belakang Kita jalan dekat sorry tak boleh jalan jauh tak boleh jalan jauh sebab kelapa sawit kan. Boleh bantu taping bunyi garang dia raya tu bunyi ger kan. Kita taklah tipu-tipunya. Kita bukan buat semata-mata entertainment. Kita buat real entertainment. Kalau Allah mesti Allah punya. Kalau Ta'ala mesti Ta'ala punya. Waalaikumsalam. Mana? Waalaikumsalam. Gerimis mengundang. Waalaikumsalam Ana. Thank you hadir Ana. Jangan duduk dekat sangat. Jangan tunjuk pula. Nak tunjuk. Jangan dekat-dekat macam itu. Nak tunjuk. Jalan depan kami pun tak apa. Jangan jalan belakang kami. Jangan kau berjalan di belakang kami. Jalan di hadapan. Tak perlu nak apa ni gentar tu saja. Padi yang ikut tu kan. Oi. Besarnya. Tai lumbu. Nak jalankan macam mana? Tai lumbu. Itu tai lumbu banyak besar Jalan tepi mah. Sangat flash. Ada lu sini ke apa?
Okay, lu sana. Mana-mana pun tak apa. Mana-mana pun tak apa. Dekat-dekat lah. Takut. Ha? Takut. Takut. Ini biasa jumpa Langsui lah. sosok-sosok Sosok perempuan dekat tepi pokok ni. macam lembaga hitam. Tu kat atas pokok. Biasa jumpa bola api. Biasa dengar suara yang menangis. Okay, geng bantu tepi-tepi geng Jangan gelak kan. Jangan gelak. Boleh bantu tapping. Hari ni viewer taklah naik sebab hari ni hari pertama kita buat live balik kan, tapi taklah apa. Halap hari luar, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6, hari 7, hari 8, hari mau ala ulang lah. Di mana ada? Di mana ada usaha, di situ ada jalan kan. Sama juga macam hampa bantu tapping Jangan lupa bantu tapping. Tapping bagi kita itu tenaga Geng. Lelong. Pam satu train saya bagi baju ni. Pemergian ngeri yang tak Aku lupa nak ikat ikat lampu Tadi kan ikat lampu. Lupa nak ikat lampu. Tinggi dah tu. Tinggi. Black, raya macam mana Black? Okey ke Black? Aku tak suka betul lah cari hantu. Kenapa hantu dia tak mau keluar Kenapa nak cari baru dia nak keluar? Raya kat hospital. Kenapa pula raya kat hospital? Tunjukkan diri kalian. Jangan ikut-ikut belakang. Mari ke depan. Kenapa kau takut? Tak perlu takut. Datang kami hanya ingin berkenal-kenalan. Bukan untuk mengganggu. Bukan untuk berdamping. Bukan kerana minyak naik, minyak turun. Bukan. Badan lemah. Okey. Okay, jangan malak dekat sini ni. Kat sini kan. Kat sini kena pandang bawah juga tau geng. Sebab saya beberapa kali galik. Depan saya pernah. Bukan depan lah. Bersebelahan dengan saya berjalan. Bukan saya perasan. Tapi Philip perasan ada tedung selar. So kita kena berjalan, pandang mata ke depan, pandang mata ke bawah. Ada mata pandang, ada mulut dengar, ada telinga diam. Ada tangan jalan, ada kaki cedok. Ada mata beliak.
Tali pinggang, tali pinggang betul. Dia kenapa sebab dia sebab tak terang ke? Hampa rasa view gambar terang ke tak terang ah? Macam ni pun terang kan. Dia gambar terang Sebab bila gambar tak terang pun tahu viewer tak ada nanti sebab tak nampak kan. Tolong ah. Mau kau coba leh. Ni ao ma. Ui, asap apa ni? Hah? Makhluk ni depa boleh berubah menjadi asap tau geng. Nampak geng? Nampak berapa banyak? Nampak? Geng, saya dah tak tahu nak buat parah macam ni geng. Saya tak tahu saya nak cakap apa dalam parah geng. Biasa buat parah orang cakap apa geng. Senyap je ke? Awat. Ada asap banyak. Kongsi nging. Kongsi nging. Dia buat parah ni kita perlu cakap apa geng? Oh, 4,000 mata mandang. Come on. 4,000 mata mandang. Orang Malaysia, orang Brunei, orang Indonesia. Hati-hati busuk. Hati-hati busuk. Apa yang busuknya? Kuyung. Gila weh. Binatang ni. Dia main asap geng. Janganlah kau berubah menjadi asap. Wahai entiti. Munculkanlah diri kalian. Kepala kalian yang petak bulat macam Minecraft. Lain okey lain Geng. Geng, lain okey geng. Geng, come on geng, lain okey geng. Lain saya lag ke? Lain okey, mantap. Bobby ada lagi. Duduk dalam diam je Bobby Bobby jentik telinga Bobby nanti Bobby. Okey, tempat yang ada penampakan pendengaran bunyi tedung selah tu kat depan ni. Saya kat dalam.
Saya dekat dalam, Philip main lampu. Pam. Rupa-rupanya ada sesuatu yang tengah mencari ataupun mengusah saya daripada belakang. Tapi gerak-geri saya tidak dapat dibaca. Seperti saya bermain bola melompat tinggi seperti Cristiano Ronaldo. Hilang terus dari pandangan mata. Orang kata jalan seorang-seorang, kan? Orang kata jalan seorang-seorang ni biasa senang kena ganggu tau. Tapi saya tak tahu lah geng. Saya jalan seorang-seorang, saya jalan seorang-seorang, saya jalan seorang-seorang, saya jalan seorang-seorang. Tak pernah kena ganggu geng. Kenapa lah geng? Tengok sekarang banyak sangat lah hantu-hantu yang keluar. Bukan dalam live saya, dalam live orang lain kan. So saya pelik, kenapa dalam live saya hantu tak mau keluar? Hantu semua dah pergi ke live orang lain ke? Hantu pun pandai palau saya ke? Ku jejak jalan yang nampak oh, nampak ada bola api, nampak. Nampak tak klip-klip tadi tu? Hilang lah. Siapa nampak tadi klip-klip tadi? Nampak oh. Ada dua nampak oh. Ayana, oh Ayana, Yana, Yana re, Ayana re. Hantu tolonglah keluar malam ni hantu. Hantu tolonglah keluar malam ni satu kali. Tunjukkan dirimu. Bukan kepada diriku, tetapi duduklah dalam kamera aku ini. Aku pun takut sebenarnya kau nampak kau dalam depan. Raja mana? Raja Kapur. Hai Raja Kapur. Yakin kong? Kenapa kau macam temung gomak? Apa lah gomak? Ya bada ya badi ya maiti ya batidu. Wahai pocong, wahai langsui, wahai puntianak, wahai tuyul, wahai gondoro, wahai sosok-sosok, roh-roh, entiti-entiti yang mengganas. Datangku ke sini hanya ingin merungkai. Tidak sekali-kali aku ingin bersahabat, bermusuh, berdamping ataupun mencabar kalian. Jika benar engkau berada di sisiku, jika benar engkau berada di sekitarku, maka menjelmalah di kau. Maka menjadilah di kau. Maka bersaksikanlah di kau dengan apa yang ku saksikan.
RM6,000 je geng. Takkan 6 kelat je geng. Boringnya. 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 Boring itu adalah satu perkataan. Satu perkataan yang digunakan oleh orang-orang. Tak nak boring. Tak nak boring, kita tambah depan tu TAK. Jadi tak boring. Na 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 ganu kita. Ni. Tunjuklah muka. Kalau berani. Janganlah pakai. Tunjuklah muka. Hari Raya ni, bulan puasa, bulan Syawal ni. Hari Raya ni. Marilah kita menambah-nambahkan pahala. Kita kena tambah-tambah pahala. Jangan tambah-tambah losa. Ni aku boring. Ni sekarang aku pula boring sebab lampu tak terang. Hai. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lampu aku tak terang ah? Kenapa lampu tak terang oh? Sekebun cinta nan berbunga. Wahai, apa yang kau ingin aku lakukan, perlakukan di sini. Berilah aku sedikit tanda-tanda bahawa engkau ingin berinteraksi denganku. Ya Maksyaral Jin, ya Rijalul Ghaib.
Betul tak geng? Saya abang geng. Mana ada hantu geng? Mana ada hantu geng? Mana ada hantu geng? Mana ada hantu senang nak keluar geng? Tak ada pun. Mencari rezeki dengan mencari hantu. Tetapi hantu tu tak ada geng. Kenapa tak nak cari rezeki dengan pergi kerja? Dengan buat konten marah-marah orang. Hang besiol sekali lah kalau kau berani. Bagi semua orang tahu bahawa kau tu susah nak nampak. Mencari dengan cara tak sengaja atau cara yang sengaja. Hujan sudah semakin turun. Ayan, terima kasih. Thank you Punchcard. Semoga dimurahkan rezeki. Bersama coklat koko jelly, umpama coklat koko jelly. Waalaikumsalam Amridon Wacha. Ayan, thank you. Waalaikumsalam Amridon Wacha. Mochi, terima kasih. Abdul Muttalib, terima kasih. Assalamualaikum. Tak maaf geng, saya malam ni malam pertama setelah sebulan setengah saya bercuti melakukan eksplorasi paranormal. Sebab kita memberi hormat kepada Ramadan Al-Mubarak. So Syawal pun kita dah betul-betul meraihkan Syawal sampai minggu ketiga ni. So sekarang ni kita kembalilah membuat paranormal kita lah. Abdul Muttalib, Amridon, Wacha. Terima kasih. Ada siapa ke yang nak bertanya soalan? Yang nak naik kotak ke? Boleh naik kotak meh? Solo ke? Saya berdua. Mana seorang lagi? Tu lampu hijau tu. Nampak lampu hijau. Tu namanya Lengcai. Nampak oh. Nampak. Oh, ngalencai. Wacha! Ngalencai. Kita berdua. Saya main lampu biru kan. Lampu biru ni kalau kita main macam ini tandanya saya tengah SOS dengan dia. SOS tu kalau ada benda-benda yang emergency lah, macam binatang buas ke. So saya pasang lampu ni. Saya pasang lampu tiap geng. Dia ikut saya geng. Takut dia ikut saya. Nampak geng. Saya main lagi lampu tu geng. Nampak. Bagi dia ikut geng. Bagi dia ikut kita. Kita kat scam. Ngalencai bro. Hey. Kena scam. Kaki aku sakit. Tak pakai aku sakit. Saya ingat jumpa tamak kaki harimau ke apa kan. Tak pakai kaki sakit. Yeah.
Ui, Bob Marley lah. Hanya mampu tersenyum 2, 3, 4. 2, 3, 4 apa? 4, 2, 0 lah. Amridon. Oh, Amridon. 4, 2, 0 lah. Gambar dah Bob Marley dah. 4, 2, 0. Amridon, kita 4, 2, 0 punya geng. Penat berlari. Sorry geng, hari ni hari tapi rambut tak ada macam mana. Saya pun rambut tak ada dah. Tengok rambut sekarang saya. Saya tunjuk rambut sekarang saya Ni rambut sekarang saya. Ni rambut sekarang saya. Okay, rambut lama saya. Pusing kamera dulu. Okay, rambut saya Rambut lama. Ada berani kah? Tapi rambut tak ada. Ada berani kah? Ayo. Ada mana? Yang 4, 2, 0 ni. Tak kerja ke bang? Tak. Bila kerja? Demam baru ni. Oh, demam. Habis bila kita boleh pergi tempat tu? Bila kita boleh pergi tempat tu? Bila kita boleh pergi tempat tu? Banyak tik lembu lah, geng. Banyak tik lembu. Tempat ni yang cakap tu. Tapi macam Oh, dah sampai kat sana ke apa? Dekat tempat kerja ke apa? tak apa sawit. Lampu sawit mana? Baru getah. Kat mana? Dangau. Ada rumah orang. Tapi belakang lah. Oh. Ui. 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 Mana rambut? Bang, sak bang. Kena turun dulu bang. Ha, tu salam hari sat pagi. Ui. Ui. Ha, nampak geng. Pecah. Tak pasti bang. Pecah bang. Mana dia? Nampak. Rambut hitam, putih. Serius lah. Takkanlah main-main. Nampak tu lencai kat sini. Lencai kat situ. Saya dekat sini. Nampak ah? Apa? Dia fikir main-main lah? Ha? Dia fikir main-main lah? Takut je. Jangan takut. Saya lagi takut. Erisha. Saya lagi takut. Jangan takut. Kalau takut, patut tiping-tiping. Hilang takut nanti. Sebab bila tiping-tiping kita akan penat. Kita akan penat jari. Bila penat jari nanti kita akan lupa nanti apa yang ada depan mata kita. Hati-hati awak. Baik akak. Baik akak Syah.
Mana? Tadi dah hilang ah. Tadi ada rambut kan? Ada rambut panjang kan? Ha. Ha. Rambut panjang, rambut besar. Kan? Ha. Hang tak nampak. Kenapa viewer hang aku boleh nampak? Juga saya pun nampak rambut panjang. That's why. Betul rambut panjang. Saya tak perasan ada rambut panjang lah, geng. Sak geng, saya punya kaki sakit lah geng. Stok, Rambut panjang. Oi. stoknya saya koyak. Aku abang hang tak boleh dengar. Rambut panjang. Rambut panjang kan? Kan? Kan nampak rambut panjang kan? Apa lagi? Ha. Saya pun tak tahu. Apa lagi nampak rambut panjang? Siapa-siapa ah. Okey. Siapa nampak rambut panjang? Sui kan dao chang dou fa da yi hao. Tekan satu. Sebab saya tak perasan. Saya cuma nampak belakang daun tu ada bayang putih yang boleh bergerak macam tu. Masa tu lah yang rambut panjang tu ada. Wih. Banyak kan? Wih, ramai orang nampak rambut panjang. Wih, biar betul. Saya tak perasan. Wih, geng betul kan? Pecah. Pecah. Rambut panjang. Pecah. Satu nampak dekat sini pun tengah satu kat Syah ni. Cik Pontian pun ada habak. Wow. Betul, you nampak rambut panjang. Mana lagi? Mana tadi? Mana tadi? Ha? Mana tadi? Ya, betul. Mana tadi? Pokok mana pokok dia? Sini lah. Ni. Jangan nampak sini. Kat pokok ni. Kat belakang daun. Kat sini kan? Tekan satu. Boleh bergerak. Tekan satu. Saya nampak tadi kat satu. Lepas tu siapa yang cakap nampak daun. Tahu lah ni daun. Belakang daun. Nampak Eri nampak tekan satu. Rambut panjang tu. Kak Eri pun nampak. Okay geng bantu tepi-tepi geng dah nampak. Dah nampak hantu bantu tepi-tepi geng. Support geng bantu tepi-tepi. Tadi dia jalan cari katak. Memang saya tak nampak. Tak nampak. Saya cuma nampak belakang daun tu. Dia ada bayang putih kan dekat bawah-bawah celah pokok tu. Itu ranting tu. Dia bergerak macam tu. Okay geng dah nampak geng bantu tepi-tepi geng. Bantu tepi-tepi, bantu share live. Bantu kopi-kopi link. Bantu train. Tu pokok dah goyang ah. Nampak. Tu lah kadang-kadang you nampak. Saya tak nampak. Tu kadang-kadang apa yang Hai, sudahlah weh. Oh, monyet. Ada member lah. Bau busuk. Okay, kalau siapa yang tengok live saya sebelum ni, baru-baru sebelum saya nak habis bulan puasa, hampa nampak saya punya BTT dengan EMF kat depan ni. EMF tu bergerak sangat hebat. Lampu saya dah habis kan. Tinggal lampu ni je kan. Keluarlah di kau wahai si mambang. Lengsir wangi. Aku nampak. Hang tak nampak. Aku nampak. Rambut gerbang. Rambut besar tau rambut tu. Pokok tu rambut dia besar. Besar gila rambut dia.
Besok abang, besok bang, besok. Besok kita ke sana bang. Abang Amri. Besok kita ke sana. On tak on? Berapa jam dah? Satu jam 13 minit. Ni ada yang tasik yang saya pernah dengar suara menangis tu, geng. Lain okey eh. Geng, lain okey geng. Geng. Tempat dekat Titik Merdeka biasa api tak? Tak pernah. Ni nak pi ni bang, nak pi apa tu? Yang dekat Bumbung 5 tu, kat Bumbung 5 ada satu tempat tu. Apa tu yang tempat orang duk mandi tu? Dekat Ayak Terjun tu. Lupa lah nama dia. Kat situ bang. Yang ni tengok pokok ni. Pokok saka. Pokok saka. Pantai Kamlun, betul. Bijak. Kita nak ke Pantai Kamlun, nampak? Macam bentuk orang. Nampak? Kepala dia, badan dia melengkung. Macam dia peluk pokok tu, geng. Macam dia peluk pokok tu, geng. Panggil dia. Bukan mercun lah. Pantai Kamlun. Nah, kita ke Pantai Kamlun bang. Pantai Kamlun tu mantap bang. Pantai Kamlun tu mantap.
Tak tahu macam mana mantap dia, tapi mantap lah. Koko, oh Koko. Koko. Koko lagi Koko. Koko nampak tu tadi Koko. Oh Koko Jelly. Koko Jelly. Miss Boring. Miss Boring. Koko Jelly Miss Boring. Nampak tak tadi? Orang nampak hantu tak nak tengok. Bila tak nampak hantu kata boring. Apa punya puak lah. Tu kita dah bakar ah, tunggu dia keluar sekejap nanti. Oh, saya lupa lah nak pakai benda ni. Okay, kita kawasan rempok gang Kita kawasan rempok Rempok tau. Nampak over limit kan. Kita akan pakai benda ni. Ni, tengah pasang ah. Bang kat situ ada ni Ada EMF Itu EMF tu bergerak, nanti tak bergerak. Tu EMF Tepi-tepi kan? Tepi-tepi. Kali-kali cakap tepi-tepi ni. Sapok-sapok gang. Sapok-sapok gang, tepi-tepi gang. Takkan terus tepi-tepi gang. Geng. Ada taping geng. Tu Sekarang dia tak ada bunyi geng Kita bagi tengok dekat sikit lagi nampak kosong pasang dua-dua geng. Atas tu rempot bagi bunyi titit. Yang itu satu lagi. Mari. Ya kadamu kadam, ya kadamu roh, ya kadamul jasad, ya rijal ghaib. Wahai bangsa-bangsa jin, wahai entiti-entiti, wahai roh-roh yang berada di sekitar kawasan ini. Perdengarkanlah suara-suara kalian. Perdengarkanlah sosok-sosok kalian. Bermainlah dengan alat yang ada di atas pokok itu. Supaya kami tahu tentang kebenaran
kehadiran engkau di sini. Datangku hanya ingin merungkai. Tidak sekali-kali aku ingin bersahabat, bermusuh, berdamping ataupun mencabar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Awak tak nak bunyi langsung? Mainlah, berbunyilah. Aku nak gerak dah ni. Cepat. Perbunyikan lagi alat itu. Sekali je. Dengan laju-laju aku lari. Mari. 1 2 3 4 5 Tak ada geng, tak nak main lah geng. Thank you tepi-tepi. Ayan. Hantu raya, hantu yang pergi raya lah. Come on geng. Teruskan tepi-tepi geng. Teruskan tas kita geng. Tas kita 30k like geng. 30k like tepi-tepi geng. Tas kita 30k like tapping geng. Tapping love sebanyak 30k like geng. Sekarang 8.2k like geng. Lagi 40
1.8 kilat. Yalah, ayalah. Hantu raya. Orang belah, yalah. Ini dia yang tu. Weh, padi. Nampak bayang besar lah mata merah weh. Hantu layar. Hantu layar mah. Ambil. Adik okey kan tak okey weh? Okey. Okey ya. Am beli bakat muncul ke depan ni untuk apa ni? Ha? Kuih raya buang. Ingat tuan tak mau kot. Buang kuih layar. Ini pun sama tengok. Ni han jolok apa tu? EMF. EMF dengan tu. Baru start. Dah dekat Dah sejam lebih dah baru start apa. Nak habis dah. jam 15 minit. Ini. Lambat masuk. Ya Amy, kau tak ada tadi boleh nampak hantu rayang. Dia boleh keluar tadi. Ha? Dia boleh keluar tadi. Bagi train. Ha? Bagi train. Train. Kereta api tu, kereta api. Ui. First time tu. Ha? First time tu. Nampak hantu rayang sini. Hey. Thank you taping. Mantap. Teruskan. Mana Ed kata nak datang? Ed dah sampai dekat apa tapak pontianak lain kot. Ha? Ed sampai tapak pontianak lain kot. Mana dia tahu apa Pontianak, siapa tak tahu. Tahu lah. Yalah, mungkin dia sampai tempat lain lah. Hantu raya. Train. Geng. Ada yang kau bertuan? Boleh tunjuk diri kita lagi sekali hantu raya. Train. Merah-merah man. Mata merah-merah. Boleh. Itu nampak bayang you dengan tinggi bopaknya. Tapi takut mencari macam mana you nak jadi hantu raya ni, hey. Dia tahu hang lencai, hang tak bagi dia duit raya. Dia nak orang yang boleh bagi dia duit raya mah. Lagi sekali. Jadi nampak oh. Adakah takut sama dia kan? Oi. Bunyi apa tu?
Aku dapat rasa dia dekat sini Aku dapat rasa dia dekat sini. Aku dapat rasa benda tu dekat sini. Dia macam-macam main-main weh. Weh, hantu air tu nampak kat mana weh? Come on. Tepi. Sikit lagi gang. 30 kilat gang. Encai. Philip. Oh, Philip. Hantu raya. Philip. Oi. Philip. Dah. Nampak ni. Nampak. Okay, gang. Cantik ah.
kaji mau tengok bayar main tapan nanti besok kita orang beli kain putih, kain merah ni. Nampak hantu raya? Ah. Sini. Tinggi tu. Ingat dekat 10 kaki ada? Oh, Mata dia merah. duduk lu. Kita tunggu dia. Hantu layak kita tunggu. Mai berayang kami, mai. Kita orang tak boleh masuk akal itulah orang panggil benda gaib. Tengok dia bagi penampakan jauh. Tinggi pupak, mata merah. Kulit mata dia boleh hilang. Ah tu. Ui. Dengar suara. Dengar suara. Kan. Suara apa? Dekat Lombok. Kat Lombok ni. Kat Lombok. Ya, sak. Ini Lombok. Lombok ni. Apa dia cakap Entah dia macam ketawa. Macam ketawa pun ada. Rehat dulu. Ini dulu biasa dengar orang minta tolong dekat Tasik sini Orang menangis. Biasa dengar orang perempuan Orang ketawa kat sini. tak tahulah sama ada orang buang saka dekat sini, buang barang-barang yang tak mau buang barang-barang tak elok dekat sini, tapi kita tak tahu Lepas tu ada yang kata ada buaya putih tu. Buaya putih tu. Buaya putih. Kata ada penampakan buaya putih kat sini. Mana sini Tak ada tu. Tu ada. Tak ada buaya putih. Boleh tunjuk diri kau yang hantu raya? Tunjuk lagi sekali, mata yang merah, badan yang botak, tinggi. Tu. Nak. Tunjuk diri kau, hantu raya. Yang tinggi 10 kaki ada. Bau busuk. Mata merah. Ada mata lah. Mata weh. Tutup lampu. Hilang. Binatang takkan hantu. Hantu takkan. Kita tak apa, kita pergi tengok. Aku nampak mata hitam hang. Aku nampak mata hang. Jangan lagi. Tu. Musang King. Mau King. Busuk.
Ui, tak lembu banyak. Ni lembu kenapa ni? Dia cerit ke apa? Prek ni. Tepi-tepi geng. Bagi love gang. Mata dengan rambut tadi dengan baju putih tu. Sing celik. Si new papa. Nampak rambut. Baju putih. Keluar pokok. Geng. Oh, geng. Muhammad Saad Yahya. Alhamdulillah.